Penantianku selama hampir 7 tahun akhirnya tiba di penghujungnya. Suamiku Hanafi akan dibebaskan dari hukuman penjara sempena Syawal tahun ini. Peristiwa pahit itu berlaku 7 tahun yang lalu. Hanafi menghadapi dugaan hidup yang paling berat apabila dia dituduh pecah amanah di syarikat tempatnya bekerja. Sehingga akhirnya dia telah dipecat. Dan tidak cukup dari itu, dia ditahan, didakwa dan dihadapkan ke mahkamah. Hanafi didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun. Ketika itu Syahira baru berusia 2 tahun dan tidak mengerti apa yang berlaku kepada ayahnya. Hari demi hari, Syahira membesar tanpa belayan kasih dari ayahnya. Hati siapakah yang mampu menahan kesedihan apabila melihat seorang anak kecil yang kehilangan kasih sayang seorang ayah? Apabila usia Syahira semakin meningkat, dia sudah pandai bertanyakan tentang ayahnya. Kerinduan Syahira kepada ayahnya semakin hari semakin menebal. Sehingga pada satu ketika, Syahira melukis potret ayahnya di atas kertas. Dan setiap malam, dia tidur di sebelah potret tersebut. Sebulan sebelum dibebaskan, Hanafi berpesan kepadaku untuk bertanyakan kepada Syahira hadiah yang diinginkannya apabila dia pulang nanti. Syahira menjawab, ia hanya mahukan ayahnya sahaja. Syahira mahu memeluk ayah sepuas-puasnya. Anugerah yang paling istimewa buat kami pada Syawal kali ini apabila Hanafi dibebaskan dan dapat mempertemukan kami sekeluarga di hari yang mulia ini.